Duit raya anak anda banyak tapi tak tahu nak buat apa? Jom Mel kongsikan 3 tip mudah pengurusan duit raya sebelum habis macam air. Tip 1. Simpan dalam akaun simpanan. Mulakan dengan buka akaun simpanan khas untuk anak di institusi kewangan yang dipercayai. Duit bukan sahaja selamat tapi juga boleh berkembang dengan pulangan tahunan yang stabil. Ini juga peluang terbaik untuk ajar anak tentang tabiat menabung dan pengurusan kewangan sejak kecil. Tip 2. Labur dalam ilmu dan minat anak. Gunakan duit raya untuk beli sesuatu yang bernilai dan membina. Contohnya seperti buku, alat muzik, peralatan seni atau gadget pembelajaran. Bukan sahaja membantu perkembangan minda tapi juga memupuk minat dan kreativiti mereka dari awal. Tip 3. Belikan emas tulen 999. Mulakan kecil 0.5 gram atau 1 gram pun sudah cukup. Walaupun nampak sedikit, nilainya akan terus meningkat dalam jangka masa panjang. Emas bukan sahaja untuk disimpan. Ia boleh digunakan untuk pendidikan, perkahwinan atau pembelian besar di masa hadapan. Ia pelaburan berisiko rendah dengan potensi pulangan tinggi dan mendidik anak anda tentang nilai harta sebenar. Ingat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Didik anak anda untuk menabung daripada kecil dan lihat hasilnya. Dah beli emas untuk si kecil anda? Komen di bawah dan kongsikan juga dengan kami tip anda.